Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Irma Madina binti Zulkifli, P165924. Hari ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Perang Talas 751, Pencerakinan Retrospektif Sejarah Peperangan Abbasiyah Era Abu Abbas As-Soffa. Baiklah, saya akan mulakan dengan perkenalan. Perang Talas merupakan satu peristiwa penting yang berlaku pada tahun 751 Masihi. Peperangan ini mempertemukan dua kuasa besar dunia ketika itu, iaitu Kerajaan Abbasiyah dan dinasti Tang dari China. Menurut Ghazanfari dan Babadi 2024 serta Mansur 2018, Perang Talas tercetus akibat persaingan kuasa antara Abbasiyah dan dinasti Tang untuk menguasai wilayah Transoxiana serta mengawal laluan perdagangan strategik di Asia Tengah, khususnya laluan sutera. Persoalannya, adakah peperangan ini sekadar konflik ketenteraan biasa atau sebenarnya ia menjadi titik perubahan geopolitik dan perkembangan tamadun Islam? Baiklah, kajian ini mempunyai dua objektif utama. Yang pertama, untuk menganalisis latar belakang Perang Talas yang berlaku pada tahun 751 Masihi. Yang kedua, menganalisis faktor kemenangan Abbasiyah serta implikasi peperangan ini terhadap geopolitik, ekonomi dan penyebaran Islam di Asia Tengah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, iaitu yang pertama, kajian sejarah dengan meneliti sumber-sumber sekunder seperti jurnal akademik dan karya ilmiah. Dan kedua, analisis kandungan bagi memahami naratif sejarah, faktor peperangan serta kesan jangka panjangnya. Kedua-dua pendekatan ini membolehkan penelitian dibuat secara mendalam dan kritis terhadap sumber-sumber yang berkaitan. Okey, baiklah, seterusnya hasil kajian. Yang pertama, latar belakang Perang Talas. Perang Talas berlaku pada tahun 751 Masihi di lembah Sungai Talas yang kini terletak berhampiran sepadan Kazakhstan dan Kyrgyzstan moden. Peperangan ini melibatkan tentera Abbasiyah yang dibantu oleh sekutu Turki iaitu Puak Karluk menentang tentera dinasti Tang China. Pada waktu tersebut, Khalifah Abbasiyah iaitu Abu Abbas As-Soffa, pengasas kerajaan Abbasiyah yang baru sahaja mengambil alih pemerintahan daripada Bani Umayyah. Kerajaan Bani Abbasiyah ketika itu sedang berusaha untuk mengukuhkan pengaruh politiknya di wilayah timur. Wilayah Transoxiana merupakan kawasan yang sangat strategik kerana ia menjadi laluan utama perdagangan antarabangsa, khususnya laluan sutera yang menghubungkan dunia Islam dengan China. Oleh itu, penguasaan wilayah ini bukan sahaja memberi kelebihan politik, malah manfaat ekonomi yang besar. Yang kedua, faktor kemenangan Abbasiyah. Terdapat beberapa faktor utamanya menyumbang kepada kemenangan Abbasiyah dalam peperangan ini. Pertama, peralihan sokongan Puak Karluk. Pada awalnya, Puak Turki Karluk ini berada di pihak Tang. Namun ketika peperangan berlangsung, mereka berpaling tadah dan menyokong Abbasiyah. Perubahan ini melemahkan kekuatan tentera Tang secara drastik. Kedua, taktik ketenteraan yang strategik. Tentera Abbasiyah memanfaatkan kedudukan geografi lembah sempit untuk melancarkan serangan balas yang pantas dan tersusun. Ketiga, masalah logistik dan komunikasi yang dihadapi tentera Tang kerana jarak yang jauh dari pusat pemerintahan mereka di China. Keempat, semangat perpaduan dan motivasi tentera Islam di bawah panji Khalifah baharu. Kemenangan ini turut dilihat sebagai simbol kekuatan kerajaan Abbasiyah yang sedang berkembang. Yang ketiga, iaitu implikasi selepas peperangan. Perang Talas memberi kesan besar terhadap sejarah dunia Islam dan Asia Tengah. Pertama, penguasaan Abbasiyah di wilayah Asia Tengah semakin kukuh. Lepas kekalahan Tang, pengaruh Cina di rantau tersebut semakin berkurangan. Kedua, Islam mula tersebar secara lebih meluas dalam kalangan masyarakat Turki. Dalam jangka panjang, wilayah Asia Tengah menjadi antara pusat perkembangan tamadun Islam. Yang ketiga, hubungan diplomatik dan perdagangan antara dunia Islam dan China diteruskan. Tiga, hubungan diplomatik dan perdagangan antara dunia Islam dan China tetap diteruskan walaupun pernah berlaku peperangan. Ini menunjukkan bahawa konflik ketenteraan tidak semestinya memutuskan hubungan ekonomi sepenuhnya. Keempat dan yang paling signifikan ialah penyebaran teknologi pembuatan kertas. Menurut Jan 2025, tawanan perang dari China yang mahir dalam pembuatan kertas telah memperkenalkan teknologi tersebut ke dunia Islam. Kesan ini sangat besar kerana ia menyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada era kegemilangan Abbasiyah. Teknologi kertas
Teknologi kertas kemudiannya berkembang pesat di Baghdad dan menjadi pemangkin kepada kemunculan institusi keilmuan seperti Baitul Hikmah pada zaman khalifah selepas itu. Sebagai kesimpulan, Perang Talas bukan sekadar peperangan antara dua kuasa besar, tetapi merupakan titik perubahan penting dalam sejarah geopolitik Asia Tengah. Peperangan ini mengukuhkan pengaruh Abbasiyah, mengurangkan dominasi Tang di Asia Tengah dan mempercepatkan penyebaran Islam serta menyumbang kepada perkembangan ilmu melalui teknologi pembuatan kertas. Oleh itu, analisis retrospektif terhadap Perang Talas membuktikan bahawa konflik ketenteraan boleh membawa implikasi besar terhadap pembentukan tamadun dan jaringan peradaban dunia. Sekian, terima kasih.